Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tugasan individu iaitu infografik dan poster. Baiklah, tajuk tugasan saya ialah masalah pembelajaran. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan masalah pembelajaran? Baiklah, masalah pembelajaran ialah masalah yang dihadapi oleh seseorang pelajar untuk memperoleh kemahiran akademik seperti mengira, membaca, menulis dan juga memahami arahan soalan walaupun mereka ini mempunyai tahap kecerdasan yang normal. Seterusnya, terdapat beberapa jenis masalah pembelajaran. Yang pertama, masalah disleksia. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah disleksia? Masalah disleksia ialah murid sukar untuk membaca dan mengenal huruf dengan tepat. Sebagai contoh, mereka akan terbalikkan huruf B dan D ataupun mereka membaca dengan perlahan. Masalah yang kedua ialah masalah disgrafia. Apakah pula yang dimaksudkan dengan masalah disgrafia ini? Masalah disgrafia ialah kesukaran untuk menulis dengan kemas dan betul. Sebagai contoh, tulisan yang ditulis oleh pelajar mungkin berserabut ataupun mungkin bersambung dan tidak boleh difahami. Masalah yang ketiga ialah masalah diskalkulia. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah diskalkulia ini? Masalah diskalkulia adalah murid sukar untuk memahami konsep nombor seperti tambah, tolak, operasi bahagi, darab dan seterusnya. Masalah pembelajaran yang terakhir dikenali sebagai masalah ADHD. Apakah pula yang dimaksudkan dengan masalah ADHD? Masalah ADHD ialah masalah murid dalam memberi tumpuan dan mereka juga mengalami tingkah laku yang hyperaktif. Murid yang mengalami masalah ADHD ini mungkin mudah untuk hilang fokus di dalam kelas dan juga mereka akan tidak boleh duduk diam semasa guru sedang menjalankan pembelajaran ataupun pengajaran. Seterusnya, kita beralih pula kepada punca masalah pembelajaran. Punca yang pertama ialah disebabkan oleh faktor neurologi. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor neurologi ini? Faktor neurologi ialah berkaitan dengan otak dan bagaimana otak memproses maklumat. Sebagai contoh, sistem saraf yang berkembang secara berbeza, di mana terdapat beberapa pelajar yang mungkin mempunyai masalah faktor neurologi ini tidak boleh memberi fokus dengan baik semasa di dalam kelas. Faktor yang kedua ialah faktor genetik. Apakah pula yang dimaksudkan dengan faktor genetik ataupun keturunan ini? Faktor keturunan ataupun faktor genetik ialah masalah yang boleh diwarisi daripada ibu ataupun bapa ataupun daripada ahli-ahli keluarga yang lain. Sebagai contoh, terdapat juga ibu bapa ataupun ahli keluarga yang mungkin mempunyai masalah lambat dalam pelajaran dan ini menyebabkan anak-anak cenderung untuk mengalami masalah yang sama. Yang ketiga ialah faktor persekitaran. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor persekitaran? Faktor persekitaran ialah persekitaran rumah ataupun sekolah yang tidak kondusif, seperti kurangnya rangsangan awal seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Mungkin kita lihat di rumah ibu bapa tidak mendedahkan pelajaran awal terhadap anak-anak mereka. Di sekolah juga guru tidak menekankan kefahaman yang betul terhadap murid-murid. Faktor yang terakhir yang menyebabkan berlakunya masalah pembelajaran ialah faktor sosio-emosi. Sebagai contoh, emosi yang tidak stabil boleh menjejaskan pembelajaran di sekolah. Selain itu, pelajar juga memerlukan sokongan daripada ibu bapa, guru dan juga orang di sekitarnya. Seterusnya, kita pergi pula kepada kesan masalah pembelajaran ini terhadap pelajar. Yang pertama, kesannya ialah prestasi akademik mungkin menurun. Hal ini disebabkan oleh murid mungkin ketinggalan dalam semua aspek pembelajaran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Yang kedua, mereka sukar menyesuaikan diri di sekolah. Hal ini kerana mereka kurang bergaul dengan rakan-rakan, kurang berkomunikasi dengan guru. Kesan masalah pembelajaran yang kedua terhadap murid ialah murid mungkin sukar menyesuaikan diri di sekolah. Hal ini kerana mereka mungkin mempunyai perasaan malu, perasaan rendah diri, perasaan tidak yakin untuk bergaul dengan semua orang. Kesan masalah pembelajaran yang seterusnya ialah murid akan hilang motivasi belajar. Mengapa murid mudah hilang motivasi belajar? Kerana bila mereka sering gagal dalam pelajaran, peperiksaan, mereka mungkin mudah berasa putus asa dan tidak mahu
meneruskan pelajaran. Sebagai inisiatif dan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pembelajaran ialah yang pertama, guru. Guru perlu menggunakan kaedah yang sesuai mengikut keperluan pelajar. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan latihan fonik, seterusnya menggunakan teknik multisensori ataupun menggunakan aktiviti yang berstruktur. Yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa juga boleh memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah pembelajaran. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memberikan sokongan emosi di rumah. Ibu bapa juga boleh membantu anak-anak membuat latihan di rumah secara konsisten serta memberi semangat kepada anak-anak dalam pembelajaran. Langkah yang terakhir yang boleh diambil ialah pihak sekolah. Pihak sekolah juga boleh menyediakan pelbagai program seperti program pendidikan khas, kelas intervensi awal dan juga sesi pemulihan seperti adanya sesi kaunseling di sekolah, adanya sesi memberi nasihat serta motivasi kepada anak-anak pelajar. Sebagai kesimpulan, masalah pembelajaran menyebabkan murid sukar menguasai pelajaran dan memerlukan pendekatan pengajaran yang sesuai dan juga memerlukan sokongan yang berterusan daripada pihak sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.